Anak Nabi ada berapa orang? Kan mak kita, nenek kita waktu tidurkan kita. Anak Nabi 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Baik. Daripada Khadijah dapat berapa anak? Dengan isteri Khadijah, 6 orang. Baik. Khadijah 6. Daripada 6 ni, hak sulung nama gelaran Nabi lah Abul Qasim kan. Bapa kepada Qasim. Lepas pada Qasim, Zainab. Lepas Zainab, Ruqayyah. Lepas Ruqayyah, Ummu Kulsum. Lepas tu Fatimah. Lepas tu adik kepada Fatimah, Abdullah ni mati kecil. Dia ni anak bongsu Nabi dengan Khadijah. Yang ni meninggal waktu kecil. Hak ni pun meninggal. Okey. Semua tu meninggal. Cuma nak abadnya yang sempat membesar ni. Satu-satunya seorang lagi anak dengan siapa seorang lagi? Maryah tu lah kan? Iaitu Ibrahim. Jadi 2 lelaki dengan Khadijah, 1 yang ketiga tu ialah Ibrahim. Yang ni pun meninggal kecil, usia 19 bulan. Ataupun 1 tahun 7 bulan. Waktu kematian Ibrahim lah terjadi gerhana matahari kan. Yang Rasulullah sebut dekat sahabat. Bukanlah kerana kematian seseorang terjadinya gerhana bulan ke gerhana matahari. Dia antara termasuk kekuasaan Allah. Jadi solat gerhana. Baik. Hak lain tak ada anak lah. Maksudnya yang ni ada anak tiri, yang ni tak dapat anak langsung. Hafsah pun tak dapat anak. Zainab tak dapat. Ummu Salamah ada anak Durrah tadi. Zainab binti Jahsyim pun tak ada. Juwairiyah pun tak ada. Sofiyah pun tak ada. Ummu Habibah pun tak ada. Maryah ada. Jadi 2 ni je. Okey, ni anak Nabi. 7 orang. Cucu Nabi ada berapa orang? Cucu Nabi. Okey. Automatik Qasim tak ada lah. Ibrahim tak ada. Abdullah tak ada. Zainab. Zainab ni kahwin dengan Abul Ash. Masa zaman jahiliah. Abul Ash. Dengan Abul Ash menghasilkan cucu pertama Rasulullah. Ali bin Abul Ash. Anak dengan Zainab lah. Yang kedua, adik dia. Dia letak nama mak saudara dia. Umaymah binti Abul Ash. Okey, 2 orang cucu Nabi. Lepas tu, Ruqayyah. Ruqayyah kahwin dengan siapa? Sahabat Nabi yang diberi gelaran Zunurain. Osman. Sebab Osman kahwin dengan Ruqayyah, kahwin dengan Ummu Kalsum. Dia kahwin dengan Ruqayyah tu, dapat anak. Dia letak nama Abdullah. Abdullah bin Osman. Osman bin Affan lah ni. Masa dengan Ruqayyah. Ruqayyah meninggal, dia kahwin dengan Ummu Kalsum. Kahwin dengan Ummu Kalsum, tak dapat anak, tak dapat zuriat. Jadi 3 cucu Nabi. Tinggallah satu-satunya, Fatimah kahwin dengan Ali. Lalu terciptalah istilah kacik Fatimah dan tongkat Ali. Tak ada kena-mengena pada. Kacik Fatimah Arab pun tak ada, tongkat Ali Arab pun tak ada. Macam mana boleh dikaitkan dengan mereka? Kalau mereka ada kena saman ni. Okey. Pertama, Hasan lah kan? Hasan bin Ali. Yang kedua adik dia, Husain bin Ali. Yang ketiga, ni. Sebab ejaan dia, ada yang sebut Muhsin. Muhsin. Ada yang baca Muhassin. Muhassin tu kalau bubuh baris macam ni. Kalau bubuh baris macam ni, jadi Muhsin. Benda sama aja.
Yang seterusnya ialah Zainab. Lepas tu Ummu Kalsum. Dia ulang nama sama je. Bin Ali, bin Ali, binti Ali, bin Ali, binti Ali, binti Ali. Jadi cucu Nabi 8 orang. Jadi antara yang melahirkan zuriat keturunan Rasulullah sekarang yang paling banyak mana? Hasan dengan Husain lah. Hasan ada keturunan dia, Husain ada keturunan dia. Kalau yang keturunan Husain ni, lepas dia, anak Husain siapa? Yang terkenal Ali Zainal. Ali Zainal Abidin. Yang digelar As-Sajjad tu kan. Lepas tu lahirlah imam-imam Syiah tu tak? Konon-kononnya lah. Okey. Time